Kadang-kadang kita pun tak tahu apa benda kita nak. Itu cara fikir orang perempuan. Sebab itu bila fikir orang perempuan ni, saya selalu sebut di mana-mana kuliah kita. Cara fikir orang perempuan ni kadang-kadang tuan-tuan, dia cukup unik. Dia cakap kat suami dia, bang, bawa saya pergi kedai. Saya nak beli ayam. Apa yang kita beli puan-puan? Ya Allah, segala ayam dia beli kan. Dia beli tepung, dia beli ayam, dia beli beras. Suami kata, Aik, kata nak beli ayam. Awak apa tahu? Tanya lagi. Kan dah kenal awak apa tahu? Itu. Bincang baik-baik. Benda boleh bincang. Buat apa kita nak bergaduh? Betul tak? Hari ni terbalik. Benda boleh bergaduh. Buat apa kita bincang? Ini masalah sekarang ni. Pasal kita hidup di zaman TikTok. Hidup zaman TikTok hari ni, ya Allah, tak terkejar tuan-tuan puan. Tengok tak trend-trend di media sosial? Menakutkan. Sekarang trend apa? Trend kakak naga. Apa kakak naga tu kan? Asal bunyi muzik tu ramai pula badannya tu bersilang-silang tu kan. Saya pun tak tahu. Tu sekarang ni. Kan zaman sekarang cepat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati guru kami Ustaz Zainuddin, masya-Allah, ketua unit undang-undang keluarga Islam. Untuk kawasan kita ni, tuan-tuan puan, yang berjubah putih, kalau tengok ni, masya-Allah. Inilah patutnya menjadi gandingan panel. Saya moderator, Ustaz jadi panel malam ni sebab kalau nak cerita tentang keluarga, inilah yang paling banyak masalah yang sudah pun dia temui. Kalau kita di kawasan Gombak ni, saya kira duduk di kawasan Pait Gombak ni antara kawasan yang banyak juga masalahnya, Ustaz kan? Jadi sebab itu Jabatan Agama Islam melalui Pait Cawangan Gombak ni, kita buat program siang malam. Kan Ustaz ni malam tak dibayar pun gaji. Bayar gaji tak Ustaz? Bayar. Tapi malam ni tak ada elang tambahan, tak ada OT. Buat juga tinggal isteri, tinggal anak. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan masyarakat kita hari ni, tuan-tuan puan, baik. Maka nak baikkan keluarga mesti bermula dengan baiknya ahli di dalam keluarga. Sebab tu kita buat program macam ni. Tujuan nak dibaikkan ahli keluarga tu kenapa? Supaya kita nak baik masyarakat keseluruhannya. Nak baik keluarga mesti baik individunya. Nak baik individu mesti dibaiki di hatinya. Nak dibaiki hatinya di mana ia bermula? Pada solatnya. Lalu di sini kita berhimpun di masjid, insya-Allah malam ini mudah-mudahan kita membawa balik ketenangan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, balik hati jadi tenang, dada jadi lapang. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita keluarga. Amin, insya-Allah. Baik. Terima kasih juga kepada Ustaz Luqman selaku MC pada malam ni, barisan pengurusan masjid. Seterusnya, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sama-sama duduk di sini bukan kerana kita tak ada kerja. Kita datang ke sini walaupun esok sudah bermula hujung minggunya. Kita datang bukan sekadar untuk kita menikmati sepinggan jamuan, tidak. Kita datang kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Inilah komitmen yang sedang kita berikan kepada kehidupan kita. Inilah harga yang sedang kita bayar untuk kita jadikan keluarga kita ini keluarga sakinah, keluarga yang padanya ada mawaddah, keluarga yang padanya ada ar-rahmah disebut dalam Al-Quran. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda hebatnya Allah Ta'ala itu, an khalaqalakum. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan daripada jenis kalian. Sama kita menikah, laki dan perempuan itu daripada jenis manusia. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kita boleh hidup berumah tangga ini, dia ada fasa dia. Tengok, kita sebut tentang keluarga. Quran kata ini kronologi dalam berkeluarga. Ini fasa-fasa dalam keluarga. Akan ada tempoh yang dia bermula dengan sakinah. Litaskunu. Bila awal kahwin dulu, ingat lagi tak? Apa rasa bila awal kahwin, puan-puan? Apa rasa? Lupa dah perasaan tu macam mana kan? Ingat lagi tak bila kita awal kahwin? Nak nikah tu, daripada awal kita ambil borang. Daripada awal kita sertai program, kursus pra-perkahwinan. Apa rasanya? Rasa apa? Seronok. Rasa apa? Rasa ada kemanjaan dalam rumah tangga. Rasa apa? Rasa kita lah orang yang paling dicinta. Rasa pasangan kita itu adalah kiriman Tuhan daripada
syurga. Itu kan fasa-fasa awal sakinah. Itu disebut. Ini sakinah. Tengok comel ayat Quran letak susunan dia. Lepas sakinah itu dia akan datang fasa apa? Fasa? Ini namanya rancangan. Ustazah tanya, Ustazah lah jawab sendiri. Alhamdulillah. Tu kan? Kita akan sampai ke fasa mawaddah. Fasa mawaddah ni yang akan lebih ketaranya apa? Pada orang lelaki-lelaki. Fasa apa? Fasa dia akan sibuk nak cari macam mana nak himpun harta supaya boleh menyenangkan isterinya. Supaya dia boleh menyenangkan anak-anaknya. Fasa yang disebut dia akan sibuk dengan urusan mencari nafkahnya. Sebab itu malam ni kita bincang tentang tajuk. Tajuk apa malam ni kita tuan-puan? Tajuk apa? Nafkahi aku. Kan? Pasal apa nak cerita nafkahi aku pula? Tuan-tuan bukan suami saya, pasal apa nak nafkahi saya? Tak. Kita nak cerita tentang bagaimana bila kita sampai ke fasa yang Quran sebut, mawaddahnya itu ada sebahagian perkara-perkara yang bila fasa sakinah itu kita banyak duk sebut perkataan sayang. Laki-laki bila isteri, kan dia seronok pada isteri dia. Lalu di awal perkahwinan itu banyak terima kasihnya. Bila dah masuk ke fasa mawaddah itu kadang-kadang kurang, gugur sedikit kasih sayangnya. Bukan sebab dia tak sayang orang perempuan kan, tapi sebab apa? Kepala dia mula memikirkan tanggungjawab yang berat, akhirnya dia tertinggal bahagian-bahagian berkasih sayang. Sebab itu kadang-kadang inilah fasa yang orang kata mula bergolak rumah tangga. Pasal apa? Anak tengah nak besar. Pasal apa? Waktu ni paling banyak nak pakai duit. Waktu ni kita paling struggle dengan keluarga. Waktu ni kita paling struggle dengan kerjaya. Lalu kadang-kadang berantakan rumah tangga bukan kerana masing-masing tak sayang, tapi sebab masing-masing sudah mula kepenatan. Itu kita sebut fasa dalam rumah tangga. Jadi saya tengok duduk depan saya ni, ada yang sudah melepasi fasa mawaddah saya rasa. Kan fasa yang dulu kita ni, kalau suami marah, isteri rasa nak balas balik. Dulu kalau isteri tegur, ni kadang-kadang isteri kita sebut, orang laki-laki ni dia tak boleh. Bila dia jadi ketua keluarga, yang Quran sebut apa? Ar-rijalu qawwamun. Apa makna qawwam? Itu kan? Quran guna kalimah qawwam. Apa makna qawwam? Pemimpin, pelindung. Dia ada kaitan dengan perkataan qama. Dalam Al-Quran ni ada kalimah, banyak kalimah qama yang bila dia disebut, dia akan disandingkan dengan kalimah solat. Aqimis salah, yuqimus salah. Itu dia ada kaitan. Maknanya apa? Quran sedang pesan kepada kita, ar-rijal, laki-laki, khas alif lam ma'rifah disebutkan dengan kalimahnya. Orang laki-laki ni, Quran kata apa? Qawwam, dia mesti jadi penegak kepada keluarganya. Orang yang memperteguhkan keluarganya. Sebab itu orang laki-laki kalau kita mengaji sikit bahasa Arab. Kan? Bila kita mengaji bahasa Arab ni tuan-puan, laki-laki ni kita sebut kalimah apa? Apa kalimah orang laki-laki bahasa Arab? Rijal. Ar-rijal. Kalau seorang, rajulun. Ramai, rijal. Itu kita guna kalimah rijal. Kan? Rijal ni dia perkataan yang hampir sama dengan perkataan rijlun. Apa makna rijlun? Siapa boleh jawab? Kita bagi 2 pinggan nasi Arab sekarang kat belakang. Tak boleh jawab sepinggan cukup. Tak payah makan banyak-banyak. Kalimah rijlun. Makna apa rijlun? Rijlun apa? Kaki. Alhamdulillah. Nasib baik MC jawab. Nanti tolong pastikan MC 2 pinggan ya tuan-tuan. Rijlun kaki. Maknanya apa? Kalau kita berdiri tegak itu dikukuhkan dengan keadaannya kaki. Lalu sama juga rajulun bila dalam berkeluarga teguh dan tegaknya keluarga itu dengan adanya keberadaan rajulun laki-laki. Itu cara Al-Quran berpesan kepada kita. Sebab itu kalau lelakinya ini bermasalah, kita bimbang-bimbang keluarga tempang. Sebab itu bila berbicara soal nafkah, Quran letak mention. Sebiji-sebiji siapa yang wajib menafkahi keluarga, bukan perempuan, mesti ditegakkan oleh laki-laki. Lalu bila begitu urutannya Al-Quran tunjukkan, kalau hari ini yang banyak berlaku itu tertukar fungsi, tertukar peranan. Yang mencari nafkah untuk rumah siapa? Pada sebahagian hal itu kadang-kadang datangnya isteri. Lalu bila isteri yang banyak memberikan duit pada rumah tangga, akhirnya apa jadi? Hilang rasa hormat pada suami.
Sebab kita hidup atas dunia yang social currency-nya itu sebut apa? Siapa yang ada banyak duit, maka dia yang paling berkuasa. Sebab itu orang perempuan, kalau kita bekerja, ingat kita bukan menafkahi keluarga. Nafkah ni orang lelaki je. Kan? Bila orang lelaki yang memberikan nafkah, menyediakan nafkah, yang ni kita kena ingat orang perempuan, mesti ada border dia. Border dia apa dia? Kalau suami yang memberi nafkah, maka kita ada bahagian-bahagian yang patut kita balas balik atas nafkah yang diberikan. Itu cara Al-Quran menggabungkan. Laki-laki dan perempuan itu digabungkan dengan kalimah zaujun. Ingat tak kita menikah dulu? Kan kita sebut zauji, pasanganku, suamiku. Kan apa makna zauji? Suamiku. Kalau isteriku apa tuan-tuan? Dia guna kalimah jamak. Bahaya tu kan orang lelaki-lelaki. Zaujati kan? Zaujati ni apa? Isteriku. Apa makna kalimah asal zaujun? Zaujun itu saling melengkapkan. Itu zauj. Contoh zauj ni apa? Kita ada dua tangan. Sama. Tapi fungsi sama tak? Tak sama. Belah sini untuk makan. Belah sini untuk basuh punggung. Ini yang melengkapkan. Sama macam kaki. Kaki sama tak? Sama. Bila fungsinya itu diterbalikkan, bahasa mudah dia macam ni. Kaki kita ni sama kiri kanan. Tapi bila berjalan, itu tak boleh dua-dua ke depan. Kalau dua-dua ke depan jadi apa? Jadi pocong pula. Kita tak jalan dua kaki loncat-loncat ke depan. Dia mesti sebelah ke depan, sebelah di belakang. Satu ke depan, satu di belakang. Saling melengkapkan. Itu zaujun. Yang zaujun ini juga Quran kata bagaimana? Contoh, kita pakai kasut. Kalau kasut kaki kanan dipakai kepada kasut kaki kiri, boleh pakai tak? Boleh. Tapi tak selesa. Tapi tak sempurna. Sebab itu kalau fungsi mencari nafkah itu dicari oleh isteri, kita rasa tak kena. Sebab apa? Bukan begitu aturan dia. Kaki kanan mesti dipakaikan dengan kasut kanan. Itu kita sebut secara mudah untuk kita faham tentang berkeluarga yang sedang kita bahas malam ni. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita zoom kepada apa yang disebut tentang tajuk kita hari ini, nafkahi aku pada cara yang Islam tunjukkan. Hari ini kalau nak cerita tentang cari nafkah, ayah-ayah ni tak perlu diajar tentang bagaimana cari nafkah. Betul tak ayah? Apa yang ayah tak buat, semua ayah dah buat. Ayah dah keluar pagi, ayah dah balik malam, ayah dah menahan hujan dan panas demi mencari nafkah untuk keluarga. Tak perlu diajar tentang bagaimana mencari nafkah. Cuma kita nak belajar daripada Al-Quran, bagaimana Al-Quran sebutkan dalam surah Ar-Ra'du umpamanya ayat ke-21. Ni adik-adik hafal Quran ke? Adik-adik hafal Quran kan? Sekali kita suruh mereka sambung sekali. Ini. Siapa tak boleh sambung, bila kita tebuk, kena balik awal malam ni. Itu. Baik, tuan-tuan puan. Dalam surah Ar-Ra'du pada ayat ke-21, tengok bagaimana Al-Quran sebutkan. Orang yang beriman itu disusuli oleh zuriat keturunan mereka, dihubungkan mereka di dalam syurga dengan amal-amal yang telah mereka kerjakan. Quran guna kalimah menghubungkan kalimah keluarga itu dengan cara nak masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan, mesti dengan amal yang kita kerjakan. Lalu amal apa yang sedang kita kerjakan? Ini berkeluarga yang sedang kita hidup hari ini. Lalu Quran kata ada orang yang masuk sekeluarga dalam syurga dengan cara bagaimana? Mereka menjaga amal soleh. Amal soleh ni yang bagaimana? Hari ini Jabatan Agama keluarkan modul. Ini peranan isteri, ini peranan suami. Begitu kita mudah memahaminya. Sebab itu cara bila kita sebut soal peranan. Hari ini tuan-tuan puan, bukan kita tak tahu. Apa peranan suami? Cari nafkah. Apa peranan isteri? Taat pada suami. Tapi kadang-kadang kita kurang kemahuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini yang sedang kita bahaskan. Sebab itu kalau tuan-tuan puan rajin, tak ada apa-apa nak dibuat, pergi pejabat agama. 1001 masalah daripada awal buka pintu, orang dah tunggu dah. Nak buat runding cara keluarga. Sampai nanti nak balik, nak tutup pintu dah. Ustaz, kami nak jumpa juga. Macam-macam masalah daripada awal sebelum berkahwin sampailah. Dah beranak pinak, dah rumah kata pergi, kubur kata mari pun ada masalah tersendiri. Saya baru-baru ni datang satu pasangan. Kan yang isteri yang perempuannya ni menangis. Menangis ni kita kata kalau orang kena kata teriak sungguh. Teriak pasal apa? Dia kata ustazah. Dia kata saya baru diceraikan dengan talak 3. Kita bila dengar cerai talak 3 ni kalau dalam Islam ni macam mana hukum dia?
Kalau cerai talak satu, maka jatuh satu talak. Kalau kali pertama dia sebut aku ceraikan kau dengan talak dua, maka jatuh berapa? Satu sebab kali pertama. Tapi kalau kali pertama dia sebut aku ceraikan kau dengan talak tiga, maka jatuh berapa? Tiga. Itu cara Islam. Sebab tu kena hati-hati orang lelaki-lelaki. Kan? Lalu dia sebut dengan saya, Ustazah, saya dah kena cerai talak tiga orang perempuan. Bila dia sedih dia macam mana? Sedih dia macam mana orang perempuan ni? 7 keturunan dia akan sedih. Betul tak orang perempuan ni kan? Lalu dia sebut, Ustazah macam mana nak buat ni? Kami belum lagi majlis. Tak majlis lagi. Dah cerai talak tiga. Jadi kita pun pening kepala. Macam mana nak buat? Kita pun sebut, kalau dalam Islam ni, kalau dah bercerai talak tiga, macam mana boleh nak kembali rujuk semula? Dia kena, tankihu zawjan ghairah. Tu kan Quran sebut. Dia kena menikah yang lain dulu, berlaku hubungan, kemudian bercerai, habis fasa iddah, baru dia boleh kahwin semula. Itu orang Melayu panggil Cina buta. Kesian Cina dibutakan untuk tujuan dinikahkan semula. Kan? Lalu, bila begitu kita pun cerita panjang, okey ini cara dia, ini cara dia. Tiba-tiba datang hak yang laki-laki. Kita tanya, kenapa sebut lafaz talak tiga? Dia kata, Ustazah saya geram sangat. Saya suruh dia naik motor. Dia tak mau naik motor. Ini masalah juga. Sebab motor je bercerai talak tiga. Kan? Kita hari ni yang datang naik motor dengan suami, ada tak rasa nak bercerai? Tak ada rasa nak bercerai walaupun seorang duduk atas motor, seorang duduk dekat box tu kan. Tak ada rasa nak bercerai pasal apa? Ya, lepas sangat nak gaduh sebab motor kan. Tapi ada orang hari ni kerana motor tu dia sebut jadi gitu. Jadi dia kata, Ustazah macam mana ni? Kami belum majlis lagi. Saya kata belum majlis lagi, macam mana nak buat? Kan? Tak ada turning back dah pasal dah lafaz dah. Lalu dia kata, Ustazah macam mana dengan nikah kami nanti? Saya pun heran. Kenapa pula tanya pasal nikah? Kan? Rupa-rupanya dia baru bertunang. Belum lagi akad nikah. Jadi saya pun garuk kepala. Buat menyesal. Bazir air liur je dah sihat panjang-panjang. Rupanya tak nikah lagi. Dia kata dah lafaz talak tiga. Islam kata, kalau baru bertunang, dia sebutlah aku ceraikan kau dengan talak tiga. Jatuh dah? Tak jatuh. Pasal apa? Pasal tak cukup rukun dia. Rukun cerai ada berapa? Sudah dah. Kita tanya belah sini orang laki-laki. Rukun cerai ada berapa? Ada berapa? Kita tanya ni. Abang-abang haji yang duduk depan ni kan. Ustazah kami bukan nak bercerai. Tak, bukan nak suruh bercerai. Nak suruh tahu. Sebagaimana kita ingat rukun nak menikah dulu ada berapa? Tak ingat Ustazah kena menikah sekali lagi. Jenuh lah lagu tu. Penuh lah ramai orang kat Jabatan Agama. Asyik nak menikah je kalau nak ingat rukunnya. Rukun menikah ada berapa? Sudah dah. Kakak berapa? 5, betul. Rukun menikah ada 5, rukun cerai pun ada 5. Pandai laju dia nyambung tu kan. Orang kita bak nyambung nombor 1. Rukun menikah ada 5 apa dia? Ingat lagi tak? Suami. Belum lagi jadi suami. Ini kan rukun nikah ni. Ganti lelaki. Ganti perempuan. Wali lagi. Saksi lagi satu. Ijab kabul. Itu kita sebut 5. Alhamdulillah boleh jawab kan? Okey, seorang sepinggan nasi. Kita tanya belah sini pula. Tak boleh jawab, jaga. Balik awal boleh pun kan? Rukun cerai ada berapa? 5. Yang pertama apa dia? Sudah dah. Masing-masing nengok saya tembus sampai ke belakang. Tak ada jawapan kat belakang. Mari kita sebut satu-satu malam ni. Rukun cerai yang pertama, mesti ada isteri. Isteri siapa? Isteri kita. Tak boleh pergi kat suami isteri orang, aku ceraikan kau talak 1. Jatuh tak? Tak jatuh. Kenapa pula Abang Haji nak pergi cerai kat 5? Kat 5 bukan isteri Abang Haji. Jadi tak jatuh. Itu kan. Mesti isteri dia. Yang kedua? Yang kedua apa? Suami. Dah ada isteri, mesti ada suami. Kan? Yang ketiga? Mesti ada lafaz. Nasib baik ada Google. Boleh Google cepat-cepat tu kan? Nasib baik. Mesti ada lafaz. Sama ada secara jelas ataupun secara kinayah. Secara terselindung. Gila balik rumah mak kau. Contoh. Tu kan. Jadi itu kita sebut ada lafaznya. Kan? Kalau dia duduk diam je. Contohnya. Tapi hati dia kata aku cerai kau talak 3. Ada berlaku tak lafaz? Ataupun ada lafaz-lafaz yang diragui. Aku nak ceraikan kau. Contoh dia sebut. Jatuh tak? Tu kena bawa pergi pengesahan.
Kalau baru nak, belum lagi barangkali kan. Jadi tu atas hakim sahaja yang boleh memutuskan sama ada berlaku sabit ataupun tidak dengan lafaz yang disebutkan. Itu sebut di mahkamah. Jangan kita buat hukum sendiri-sendiri. Itu mesti di mahkamah saja. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat. Suami-suami, come on. Qawam. Niat. Al-qasdu, niat, betul. Ustazah, saya tak berniat. Berniat ni dia kena jawab depan hakim. Kalau dia kata niat ke tak niat ke, kalau dia menipu, itu dia dengan Allah Ta'ala. Hakim akan menilai berdasarkan apa yang dibuktikan dan diceritakan. Itu. Dan yang terakhir sekali, rukun cerai apa dia? Ini macam dah khusus perkahwinan dah kan. Nengok malam ni. Umur dah senja-senja baru datang sekali lagi. Pasal apa? Dulu waktu awam nikah, tak ada mengaji betul-betul sebab seronok nak nikah. Itu kan. Bila dah duduk di fasa mawaddah, baru kita mengaji semula. Tak apa. Sebab hidup berumah tangga ni, dia akan terus belajar sampai bila-bila. Sebab itu yang datang depan saya ni, saya bukan nak mengajar tak. Kita hanya ulang kaji balik sahaja. Hak dulu kita dah buat dah pun. Kan? Baik, yang terakhir apa dia? Apa? Al-Fatihah. Warna pula Al-Fatihah. Gitu dek. Nampak nak kena berhenti dah. Al-wilayah dia panggil. Kemampuan. Kan? Dia bukan dikawal oleh sesiapa. Ada orang letak pisau kat sini. Ceraikan isteri kau. Kalau dia sebut aku ceraikan isteri kau. Aku ceraikan kau. Maka jatuh tak? Tidak cukup syarat al-wilayah itu. Sebab itu kena mengaji benda-benda macam ni. Kan? Sebab itu kalaulah Jabatan Agama buat program, datang tuan-tuan puan. Sebab ramai orang bila dia tak tahu begini cara Islam meletakkannya, akhirnya kita berkeluarga ikut suka. Bila berkeluarga ikut suka, itu yang datang program-program TV, cerita-cerita apa? Curang tanpa niat. Datang pula curang tanpa niat. Lepas tu, lepas curang tanpa niat apa? Lelaki itu. Lepas lelaki itu apa? Para perdana ehwat Islam, Alhamdulillah. Insaf. Orang Masjid Ar-Ridwan ni baik-baik semua insya-Allah. Kan? Itu. Datang satu-satu cerita yang dibuat untuk tunjuk ni kebobrokan dalam rumah tangga. Ini kita tak nak. Sebab itu kita mesti dengan ilmu. Rumah tangga berbicara tentang nafkah pun itu mesti tunjangnya adalah ilmu. Ilmu yang akan pandu kita. Pandu kita bagaimana nak berkeluarga, ada atur dan susunannya. Atur cara dan susunannya. Itu cara Al-Quran. Buka Surah Ar-Ra'du ayat 22, 23, 24. Itu Al-Quran cerita. Ada orang yang dia masuk syurga sekeluarga. Ada orang yang keluarganya itu terpisah-pisah. Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Ni, tuan-tuan puan. Ilmu akan pimpin kita. Kita tanya pada diri kita hari ni, kita nak bawa ahli keluarga kita ke mana? Kita nak bawa masuk syurga, maka destinasi dan hala tuju mesti masuk syurga. Dengan cara bagaimana? Dijaga peranan-peranan suaminya. Dijaga tanggungjawab isterinya. Itu sebab apa nak masuk syurga. Dah masuk syurga, tengok sekali lagi Al-Quran guide kepada kita. Dah masuk syurga nanti, malaikat-malaikat akan kata kepada seluruh ahli keluarga yang masuk syurga sama-sama ni. Salamun alaikum bima sabartum. Tengok Quran guide kita. Quran kata nanti masuk dengan sambutan kehangatan daripada malaikat. Malaikat akan kata salamun alaikum. Salam sejahtera ke atas kalian. Bima sabartum, dengan apa yang kalian sabarkan. Maknanya apa? Maknanya dia kata bila nak masuk syurga, berkeluarga, maka mesti ada sabar dia. Yang ni yang kita sebut perjuangan yang paling memeritkan itu ada pada perjuangan dalam berumah tangga. Ibadah yang paling panjang itu ada pada struggle-nya kita dengan rumah tangga. Perjuangan di mana? Isteri sabar dengan kekurangan suami. Ini isteri salah, sabar dengan kekurangan suami. Terbalik. Suami sabar dengan kekurangan isteri. Sebab apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dengan macam-macam kekurangan. Apa yang kurang suami kita puan-puan? Kita tanya orang Hulu Kelang. Apa kurang suami kita? Tak ada kurang. Semua lebih. Alhamdulillah. Isteri solehah. Isteri-isteri, apa kurang? Suami-suami, apa kurang isteri kita? Apa kurang? Tak tahu nak cakap apa dah. Pasal apa? Ikut je lah Ustazah. Hadap aja lah, dah tua, apa lagi nak digaduhnya. Orang lelaki senang je. Dia follow the flow. Orang lelaki dia tak banyak cakap. Kan? Senang. Sebab itu orang lelaki ni,
Dia bercakap bila perlu. Orang perempuan perlu bercakap. Sebab itu tuan-tuan jangan marah kalau isteri banyak bebel-bebel. Sebab orang perempuan ni dia ada kuota, tuan-tuan. Satu hari mesti bercakap berapa ribu? Beribu? 21,000 patah perkataan. Sebab itu, kalau isteri tuan-tuan dia pergi kuliah duha, dia pergi program usrah, balik rumah banyak lagi nak dicerita dekat suami. Bang, tadi kan saya pergi program tu kan, ya Allah bang. Kalau dia ya Allah bang, tadah je lah linga ni tuan-tuan. Pasal apa? Kuota dia tak habis lagi. Walaupun isteri dia tu penceramah. Balik malam banyak ni nak pillow talk nanti dengan suami. Kan? Cuma yang sedihnya kadang-kadang suami ni bila ikut je lah. Akhirnya dia tak jadi pillow talk. Dia jadi apa? Talk to pillow. Tu kan. Suami dah tidur dah. Jadi isteri cakap seorang-seorang. Akhirnya sedih. Tak faham-faham. Itu kan. Akhirnya bergaduh rumah tangga. Sebab itu kita sebut sabar dengan kekurangan. Kekurangan apa? Suami kita. Dia takkan pernah sama dengan suami orang. Kita nak suami kita ni baik. Kita nak, ya Allah, seronoknya. Kalaulah suami aku ni suara sedap macam imam tadi contoh. Kan? Nak tak suami sedap macam suara imam tadi? Imam Baihaqi. Tu nama yang malam ni kan? Dah kahwin belum imam ni? Mana tu imam? Kahwin dah? Belum? Belum kahwin lagi. Tengok orang lelaki kan? Belum kahwin lagi. Ya, senang je jawapan dia. Pasal ada 3 lagi. Belum kahwin ke dah? Belum. Kan? Kita nak suami kita sedap. Tapi ustazah, suami saya ni kalau semayang asyik vibrate aja kerjanya. Tak bunyi suara suami kita. Lalu Quran kata kalau ibu sabar dengan kekurangan ayah, lalu kalian akan masuk ke syurga dengan sambutan hangat. Salamun alaikum. Itu Quran kata. Jadi kalau kepala tu dah tahu sabar tak apa dengan kekurangan pasangan, lalu Quran kata atas kesabaran kalian ada syurga yang sedang menanti di sana. Ini kita nak. Bila kita sabar ni maknanya apa? Apa yang kita beri belum tentu kita akan dapat kembali. Itu cara kita sabar. Suami cari nafkah, contoh. Balik-balik rumah, ya Allah, order Grab lagi, contoh lah kan, contoh. Ni, kan kadang-kadang letihnya tengok macam ni. Orang lelaki ni dia macam malas banyak songeh. Hadap je lah. Kan? Tapi lama-lama, biar, akhirnya bila tak diungkapkan, maka dia memakan daripada dalaman. Sebab tu orang lelaki-lelaki kita sebut, bila dah makin berusia, mulut kita jangan berat, ungkap 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Yang pertama, jangan berat ucap terima kasih. Terima kasih daripada ayah-ayah, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi itu besar nilainya pada orang perempuan. Betul tak orang perempuan? Itu luahan perasaan. Saya tolong sampaikan saja. Kadang kan isteri ni rasa bengkak dekat hati. Sebab apa? Kalau pergi kedai makan tu laju je suami. Terima kasih dekat pelayan. Tapi isteri kat rumah ni melayan hari-hari. Tak ada pun terima kasih dia. Tak ada pun bonus-bonusnya. Contoh dan gaji ni kan. Contoh. Alangkah seronoknya isteri kata kalaulah dibagi sedikit bahagian. Contoh kalau ada. Kan? Kalau tak ada pun tak apa. Sabar. Itu kan. Yang kedua, mulut kena ringan sebut. Nak sebut apa? Saya dah sebut dah hari tu. Maaf. Nampak now ni banyak salah-salah suami. Lalu isteri tuntut permohonan maaf. Ni kan. Jangan lupa untuk saling menghargai. Menghargai macam mana? Nabi sebut tahadu, tahabu. Salinglah kamu menghargai. Bagi hadiah dan sebagainya. Supaya tahabu. Makin bertambah rasa sayang. Makin bertambah rasa sayang, itulah yang akan mengalihkan daripada fasa mawaddah, hidup dengan penuh tanggungjawab, bukan lagi sebab cinta semata, dia akan berpindah ke fasa rahmah yang ketiga. Fasa-fasa hujung usia. Fasa rahmah ni apa dia? Dah tak rasa nak bertelagah sangat dah. Ayah kau minta kopi, buat aja lah. Kan? Mak kau ni bebel, dengar aja lah. Itu dah fasa rahmah dah tu. Dia dah tone down dah. Sebab apa? Fasa yang hormon orang perempuan semua sudah mula turun. Tak rasa nak marah sangat dah. Kan? Hormon apa turun? Hormon pula Ustazah ni nanya-nanya malam-malam ni. Hormon apa? Hormon? Estrogen. Lagi? Orang lelaki hormon apa? Deterjen. Mana pula deterjen tu? Itu pencuci rumah baji. Tak panggil deterjen. Hormon apa lagi?
testosteron. Itu kan semua dah turun dah. Akhirnya tak rasa bergaduh sangat dah. Dulu umur 25, kalau dia naik suara, kita pun naik jawab balik. Tapi bila dah umur 55, dah turun dah hormon-hormon tu, akhirnya tak rasa nak marah sangat dah. Lalu apa yang dibuat? Ini fasa rahmah yang kita sebut. Dah tak bergaduh sangat dah. Ini fasa yang kita kata dah boleh tolak ansur dah. Ini fasa yang disebut sebagai rahmah. Sebab itu, bila kita akan melalui fasa-fasa sebegini, maka bagaimana kita nak rumuskan pada bahagian nafkah yang sedang kita bicarakan. Baik, saya suka nak sebut begini. Kita sebut sebagai ingatan kepada baik laki-laki ataupun perempuan. Nak masuk syurga, tadi kita sebut ada harga dia. Harga dia apa? Sabar. Kenapa sabar? Sebab sambungan ayatnya di hujung itu Allah Ta'ala sebut, ni'ma uqbaddar. Inilah sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah untuk kita balik-balik nanti. Ini Quran sebut. Lalu nak sampai ke rumah yang disebut sebagai ni'ma uqbaddar, bahagian yang paling baik pada rumah yang akan kita kembali. Dia guna kalimah dar. Dar ni apa dia? Rumah. Kita ni pergi outstation ke, pergi berjalan mana ke, akhirnya akan balik ke rumah. Lalu Quran guna kalimah dar yang sama nak cerita kita nanti pergilah ke mana-mana pun, akhir nanti akan pulang ke rumah di syurga. Ini disebut. Kan? Lalu bagaimana kita nak jaga? Ini kita sebut pertama kepada orang laki-laki. Orang laki-laki ni apa? Yang bila bicara tentang nafkah ini, bagaimana kaedah sebut kepada kita bahagian-bahagian nafkah yang mesti dijaga. Buka kitab Al-Fiqh Al-Mu'tamad. Buka kitab Al-Fiqhul Manhaji. Itu semua dicerita pada bahagian keluarga. Antara perkara utama yang dibahas adalah bermula dengan orang laki-laki pada urusan nafkahnya. Sebab urusan nafkah inilah yang akhirnya menyebabkan kadang-kadang berlaku masalah rumah tangga. Apa nafkah yang suami wajib bagi? Berapa? Ingat lagi tak? Tak apa, kita ulang semula. Yang pertama, apa dia? Nafkah? Nafkah apa? Sudah dah. Macam malu-malu je kan? Ingat lagi tak? Nafkah yang pertama, nafkah zahir. Yang kedua, batin. Itu dua pecahan kategori. Di bawah nafkah batin itu apa dia? Hubungan badan. Lagi? Apa lagi? Bukan sekadar hubungan badan tuan-tuan nafkah batin ni. Perasaan itu juga sebahagian daripada nafkah batin yang mesti tuan-tuan lunaskan haknya pada isteri-isteri. Sebab itu orang laki-laki jangan dera perasaan isteri. Nak menghargai dia macam mana? Tadi yang kita sebut. Kan? Sebut, may I help you? Boleh abang tolong? Itu menenangkan perasaan. Tuan-tuan pergi je jenguk kat dapur. Kalau dah dengar isteri keletung-kelentang kat dapur tu, maknanya ada sesuatu lah tu isteri nak minta. Sebab orang perempuan ni kadang dia tak sebut di mulut. Dia buat di mana? Di perbuatan. Ketung ketang. Suami pula duk faham, oh sedap mi goreng petang ni. Ini kadang-kadang jadi clash, dia tidak zauj. Kan? Suami kalau dengar isteri ketuk kuat sangat tu pergi tanya, apa abang boleh bantu? Dah cukup untuk meredakan perasaan dia. Isteri ni bukan nak bantuan sangat pun. Betul tak puan-puan? Kalau suami ada tu kadang-kadang lagi serabut. Betul tak? Kan? Duduk cangak depan ikan tu. Hangit juga. Nak marah lagi. Jadi kadang-kadang dia bukan nak suruh tuan-tuan tolong pun. Dia hanya nak dengar apa yang boleh saya bantu. Itu je tuan-tuan puan. Kan? Dah bunyi dah beduk. Kita berhenti Sat. Bagi azan. Tak boleh ngata lebih-lebih kat orang lelaki. Beduk bunyi selalu. Kita tunggu kejap. Okey. Kita sambung sikit lagi boleh? Tengok mata semua macam dah tak sabar dah kan? Tak sabar apa? Tak sabar nak semayang insya-Allah. Orang perempuan tak sabar nak semayang kan? Orang lelaki tak sabar apa? Sabar nak makan. Alhamdulillah. Tengok jujur orang lelaki kan? Itu yang ditanya, itulah yang dijawab. Sebab tu orang lelaki ni kadang-kadang saya selalu sebut di mana-mana lurus cara fikirnya. Sebab orang lelaki ni cara fikirnya very objektif. Bila ditanya itulah yang dijawab. Cuma kadang-kadang jawab salah, tak jawab pun salah kan. Akhirnya dia menjadi pesalah-pesalah dalam rumah tangga. Tak apalah suami kan sabar. Pasal apa? Nak bawa masuk syurga. Ini orang perempuan kena faham. Dengan orang lelaki ni kadang-kadang bukan dia tak faham tanggungjawab. Bukan dia tak tahu apa yang perlu dibuat. Cuma kadang-kadang cara isteri tu tak kena. Dia nak tegur macam mana? Orang lelaki ni bila disebut kalimah qawwam, menjadi pemimpin. Bila dah namanya dia yang memimpin, maka dia ada ego sebagai seorang pemimpin. Orang perempuan ni kadang-kadang bukan dia tak tahu suami ada ego, tapi dia suka nak memanaskan telinga. Orang lelaki pula
telinganya cepat panas. Itu yang dia tak sambung. Sebab itu kita sebut orang perempuan, bila tahu orang laki-laki otak dia ni, otak objektif, apa yang diberitahu, itulah yang dibuat dulu. Tu. Bang, balik nanti tolong kemas rumah ya. Orang lelaki pun tengok rumah kiri kanan. Semua dah kemas. Okey, jadi dah selesai. Itu yang isteri balik nengok, geram aja dah pesan dah kemas. Sebab apa? Sebab apa yang diberitahu, kemas. Jadi dia tengok rumah pun kemas, mengikut pahaman dia, akhirnya bergaduh suami isteri, kan? Sebab itu orang perempuan nak cakap dengan orang lelaki-lelaki ni kena jelas. Bang, boleh tak kain pelekat abang tu yang abang duk gulung, abang tinggal bulat daripada subuh, nanti maghrib abang gulung-gulung kembali tu kan? Ada kan kain-kain kat rumah tu kan? Boleh tak abang tolong sidai? Jelas. Nah, orang lelaki ni kadang-kadang dia ada logik akal dia. Apa masalah pula? Bukan saya suruh awak gulung kau untuk saya pun. Tu kan? Bukannya kacau orang pun. Ini orang lelaki-lelaki dia ada otak dia sendiri. Rasional cara dia yang kadang-kadang orang perempuan pun tak faham. Orang perempuan pun kita sebut juga tuan-tuan. Kadang-kadang cara fikir dia ni lawan dengan orang lelaki-lelaki. Kalau orang lelaki-lelaki itu objektif, orang perempuan itu subjektif. Bila subjektif ni macam mana? Berubah-ubah sentiasa. Kejap nak pergi, kejap tak nak pergi. Kejap nak makan, kejap tak nak makan. Kejap nak diet, tiba-tiba makan pula yang kita berlebih-lebih. Tu dia terlupa nak diet tadi. Kan? Dia stres sebab apa? Badan besar. Bila dia stres, lalu apa dia buat? Dia makan. Akhirnya bila makan, badan besar balik. Akhirnya rutin stres itu berulang-ulang. Itu cara fikir orang perempuan. Bukan takat tuan-tuan. Dia pun tak faham apa benda yang dia nak. Betul tak perempuan kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu apa benda kita nak. Itu cara fikir orang perempuan. Sebab itu bila fikir orang perempuan ni, saya selalu sebut di mana-mana kuliah kita. Tapi kita sebut malam ni sekali lagi pada orang Ulu Kelang. Cara fikir orang perempuan ni kadang-kadang tuan-tuan, dia cukup unik. Dia cakap kat suami dia, bang, bawa saya pergi kedai. Saya nak beli ayam. Apa yang kita beli puan-puan? Ya Allah, segala ayam dia beli kan. Dia beli tepung, dia beli ayam, dia beli beras. Suami kata, Aik kata nak beli ayam. Awak apa tahu? Tanya lagi. Kan dah kenal awak apa tahu? Itu. Tuan-tuan jangan marah. Sebab apa? Sebab Quran kata, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tak suka tak apa, tapi kena jaga elok-elok orang perempuan ni. Itu Quran sebut. Ustazah jenuh lah Ustazah. Kalau asyik nak melayan je habis duit saya. Itu kadang-kadang bincang baik-baik. Benda boleh bincang. Buat apa kita nak bergaduh? Betul tak? Hari ni terbalik. Benda boleh bergaduh. Buat apa kita bincang? Ini masalah sekarang ni. Pasal kita hidup di zaman TikTok. Hidup zaman TikTok hari ni, ya Allah tak terkejar tuan-tuan puan. Tengok tak trend-trend di media sosial. Menakutkan. Sekarang trend apa? Ni tuan puan-puan tak ada TikTok kan? Kan? Tak ada TikTok kan? Dia tak ada tapi dia ada akaun cucu dia. Jadi dia nengok TikTok pakai akaun cucu. Itu taktik orang perempuan. Adik-adik ni di TikTok sekarang. Tengah trend apa? Tu kan. Tapi insya-Allah pakai serban ni tak tahu ni kan. Di belakang sana tu. Tu jaga-jaga. Kan? Trend kakak naga, kak naga tu kan. Asal bunyi muzik tu ramai pula badannya tu bersilang-silang tu kan. Saya pun tak tahu. Tu sekarang ni. Kan zaman sekarang cepat sangat. Lalu sebab itu bila kita balik kepada bagaimana cara Al-Quran ajarkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, itu fungsinya jangan ditukarkan. Nanti dia takkan sama. Kemudian tadi kita patah balik kepada nafkah yang kita sebut tadi. Nafkah batin lagi apa dia? Pada sentuhannya. Orang perempuan ni kan tuan-tuan, saya beritahu satu rahsia. Dia ni kadang-kadang bila kita bergaduh ni, orang perempuan ni dia nak satu je. Dia salah ke, dia betul ke, dia nak akhirnya suami dia peluk dia semula. Betul tak orang perempuan? Kan? Kadang-kadang orang lelaki malah aku merajuk biar pi pandai-pandai sendiri. Ni kadang-kadang. Orang perempuan ni tuan-tuan dia tunjuk body language je. Tuan-tuan nak peluk dia gelepar-gelepar tapi sebenarnya kalau tuan-tuan peluk akhirnya dia akan lemah longlai dalam pelukan tuan-tuan. Itu orang perempuan. Kan? Dia mulut je cakap yang bisa-bisa tapi sebenarnya dia nak tuan-tuan pujuk semula. Itu orang perempuan. Kan? Dia subjektif dia tu bagi dia. Kalau dia buat merajuk-merajuk, lagi mahal, lagi tinggi harga dia. Jadi masalah orang lelaki ni bila objektif, dia kata, tua-tua ikut suka lah. Akhirnya bergaduh rumah tangga. Ini kita tak nak. Sebab itu kalau kita dalam dunia kaunseling ni tuan-tuan puan, psikologi, pada sentuhan-sentuhan. Sebab tu Islam kata jaga. Pasal apa dia jadi sebahagian daripada nafkah? Sebab ada masalah-masalah rumah tangga ini, penyelesaiannya itu bukan pada perkara yang besar. Diselesaikan dengan sentuhan-sentuhannya. Sebab itu kalau kita pegang tangan suami ni, pegang tangan isteri ni ada apa? Ada karan dia. Bukan karan dah, ada tua ni tak karan dah. Ni kan. Bila kita pegang tangan suami isteri ni ada pahala dia di situ.
Cuma bila dah tua ni ustazah pegang apa batal wudu. Ini masalah kita. Ustazah pegang apa dah tua, rimah dah ustazah. Ini masalah ni. Kan? Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW romantisnya itu sampai akhir usia. Ingat tak pada 12 Rabiul Awal diceritakan dalam kitab-kitab sirah, tuan-tuan puan buka kitab Rahiqul Makhtum, disebutkan suasana sebelum mana kewafatan Nabi SAW pada waktu duha yang makin tinggi. Kan? Nabi dah start rasa sakit sangat dah. Sebab apa? Kata sebahagian ulama sebab racun yang dimakan pada daging yang menjadi jamahan dia. Lalu Nabi rasa sakit sangat-sangat tak tertahan. Lalu Nabi panggil Aisyah. Panggil Aisyah tu sebab apa? Nabi nak baring dekat atas riba dia. Itu Nabi SAW, tuan-tuan. Tuan-tuan bila kali tak akhir baring kat riba isteri? Bila? Tak ingat dah pasal apa? Riba pun tak jumpa dah kat mana tu kan? Tak tahu ustazah riba tu pergi mana, asyik pergi masjid je ustazah. Ni kan kadang-kadang bila dah berumur, kadang orang perempuan ni dicarinya macam mana nak masuk syurga. Dicarinya mana jalan-jalan untuk dia masuk ke dalam syurga. Itu kadang-kadang dia terlupa nak jadi riba kepada suami dia. Sebab itu balik malam ni, ni saya bagi tugas kepada isteri ya. Siapa suami dia ada, dengar malam ni. Balik nanti sebelum tidur, buka riba tu bagi suami baring. Boleh tak? Boleh tak? Tak berapa nak jawab dah tu kan. Ni. Suami-suami saya benarkan malam ni boleh buat tuntutan. Suami tak ada, tak apa, tak perlu cari suami orang. Itu siapa yang tak ada riba, tak ada orang nak diriba tu tak apalah, kita ribalah diri sendiri. Cukup. Jangan duk cari isteri orang. Itu kan jadi masalah lain pula, kita tak mau bincang lagi malam ni. Sama juga. Kan? Bila dah letak di riba, tengok bagaimana cara Nabi SAW tunjuk. Tuan-tuan puan sampai akhir hayat. Begitu romantis Nabi dengan isterinya. Nabi panggil Aisyah. Kan bagi tahu nak sugi. Aisyah ambil kayu sugi tu tuan-tuan puan. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Dilembutkan dengan cara dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi malam ni bang, jangan tidur lagi, sugi mulut dulu ya yang. Itu cara dia. Boleh tak? Ustazah, takut sugi-sugi meninggal terus ustazah. Ini masalah kita hari ni. Kita kata bila dah tua, tua dah ustazah. Jangan. Nabi sampai akhir hayat. Dilembutkan kayu sugi itu dimasukkan ke dalam mulut Nabi. Akhirnya apa jadi? Hidup ini tuan-tuan puan, jika tidak kita meninggalkan, kita akan ditinggalkan. Jika tidak berpisah dengan kematian, sudah tentu akan berpisah kerana perceraian. Sudah tentu pasti akan berlaku. Lalu sebab apa kita nak, kita kata apa? Mensia-siakan masa yang ada kerana hidup kita ini, kata ulama, seumpama pelita. Pelita, bila kering minyaknya, maka akan terpadamlah cahaya. Cahaya siapa yang akan padam dahulu? Yang ni kita tak tahu. Kan? Sebab itu waktu masa yang ada ni, manfaatkan. Datang masjid, datang sama-sama. Esok bila salah seorang meninggal, lalu ke masjid, maka itulah yang akan dikenang semula. Ya Allah, seronoknya dulu. Kan, bila waktu Abang Haji ada, kita naik motor duduk belakang Abang Haji. Biarlah duduk belakang jauh pun. Hari ni dah tak ada lagi pinggang nak dipeluk. Hari ni dah tak ada lagi bau nak dipaut. Itu dia akan jadi kenang-kenangan. Kan, macam Kak Ita dengan Abang Haji kita. Ni, Taman Mutiara Ilmu malam ni. Berganding dengan zon ilmu pun ada, alhamdulillah. Kan, dia datang dua suami isteri pergi mana-mana ni nak rekod video ni. Saya pun tak tahu dia orang datang kekuatan daripada mana. Daripada Nuh Subang Jaya. Kan, zon ilmu daripada Bangi pun ada ni. Ustaz-ustaz kita ni, Masya Allah. Kan, bukan ada orang bayar duit pun kat dia. Tak ada pun. Nak harap orang bagi star, kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi. Kan, kadang-kadang star lah diri sendiri. Kenapa? Biar ada bagi meriah dekat Facebook kita kan. Tak tahu pun. Tapi datang juga sebab apa? Sebab kita nak mencari kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan yang sedang kita miliki. Sebab hari ini nak jemput berkat, nak jemput rahmat masuk ke rumah tangga kita itu bukan semata dengan cara solatnya. Solat kena jaga. Tapi juga kadang-kadang ya, dia dihimpun di mana? Daripada majlis ilmu yang kita hadiri. Yang Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang buka satu langkah dengan tujuan nak cari ilmu daripada Bangi, daripada Subang, ada yang daripada Gombak, ada yang daripada mana? Daripada sini. Daripada sini. Senang jawapan dia, daripada sini je Ustazah. Daripada sini pun. Nabi kata satu langkah je. Yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi malam ni tahniah pada ayah-ayah
ibu-ibu yang sudah memulakan langkah untuk datang ke majlis ilmu ini, inilah kaki-kaki yang di hadapan Allah nanti akan memberikan jawapan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa? Yasin. Alhamdulillah. Asyik baik mak-mak geng-geng burdah ada kan? Laju dia jawab surah Yasin. Tuan-tuan. Kan? Sebab tu Quran kata apa? Hari yang mulut nakhtim. Khatama bahasa Arab ni tutup tak terbuka dah. Nabi khatamul anbiya. Penutup segala Nabi. Tak ada Nabi dah. Itu makna khatam. Kita khatam Al-Quran. Habis dah baca. Itu disebutkan khatam. Kan? Tak ada lagi dah surah selepas surah An-Nas. Itu khatam. Sama juga Quran guna kalimah yang sama. Khatam. Nakhtim, itu ditutup mulut, tak boleh jawab lah, tak boleh bagi alasan. Atas dunia boleh jawab, kenapa tak semayang? Sibuk lah ustazah. Kenapa tak boleh baca Quran? Kalut dengan anak-anak ustazah. Itu kita boleh jawab. Di akhirat Quran kata tutup, tidak boleh berbicara. Siapa yang akan bercakap? Wa tukallimuna aydihim, tangan akan tukang jadi saksi. Ya Allah, untuk tujuan kami dapat keberkatan dalam keluarga, ya Allah. Kami pernah datang, tangan Tuhan kami ni ya Allah pernah angkat, minta ya Allah dengan Engkau di 1/3 malam wahai Allah. Saat orang lain sedang tidur, tangan Tuhan aku ini pernah minta dengan Allah supaya diampuni ahli keluarganya. Tuan-tuan, kaki akan jawab jadi saksi, betul ya Allah. Kaki ini pernah membawa dia ke Masjid Ar-Ridwan ya Allah. Datang dia bukan untuk sekadar menambah tahu, tapi datangnya itu untuk mencari mahu, supaya balik nanti mahu dibaiki keluarganya. Tuan-tuan, puan-puan, tengok. Kan? Jadi sebab itu, bila begitu cara Al-Quran guide kita tuan-puan, akhir sekali kita sebut, bila hidup ini sudah tentu, tidak dapat tidak, tak lari kita daripada konflik dalam berkeluarga. Konflik kita dalam rumah tangga ni tuan-puan, kita dah faham dah peranan. Kita dah tahu dah tujuan kita berkeluarga. Kita dah tahu dah tadi pada nafkah, selesaikan nafkah batin itu. Selain daripada hubungan seksual, ada nafkah pada perasaan yang dijaga, pada sentuhannya. Pergi pula nafkah zahir, apa dia? Ada pada rumahnya, ada pada makannya. Ini kan ibu-ibu. Nafkah untuk orang perempuan berapa kali makan? Berapa kali? 5 kali. Ya Allah, banyak now makan orang-orang di Ulu Kelang ni kan. Padahal dia nama UK. Kan? Makan banyak ni Alhamdulillah. Tapi tengok body masih maintain Alhamdulillah. Maknanya kita sebut apa? Ni, sekurang-kurangnya 2 kali makan, siang dan malam. Tapi kita kat sini bukan 2 kali lah kan. Asal nak makan, suami order je, betul tak? Kita dekat Malaysia ni berbeza dengan Nabi. Nabi makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi berpantang dengan makanan, kita pantang tengok makanan. Itu kan beza kita dengan Nabi SAW. Sebab itu, ya, caranya bagaimana Islam aturkan kepada kita, ada nafkah makannya, ada nafkah tempat tinggalnya, ada nafkah perubatannya, ada nafkah pendidikannya. Itu semua nafkah yang mesti dibawa oleh suami. Lalu di hujungnya itu, selepas nafkah itu diselesaikan, selepas peranan itu dijalankan, kadang-kadang berlaku konflik dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga ni apa? Piramli kata apa? Cerita 3 Abdul. Ingat lagi tak? Di dalam kandang kuda. Apa kata Piramli? Dengan isterinya. Siapa nama isteri Piramli waktu tu? Nama apa? Zubaidah. Bukan. Nama apa? Kita tak tengok Piramli, tuan-puan. Tak tengok Piramli. Ya Allah. Tuan-tuan tengok tak Piramli? Tak tengok juga. Tengok apa? Forum Perdana sekali lagi. Alhamdulillah. Patutlah. Saya suka cerita Piramli ni sebab dia ada banyak mesej-mesej dia. Kan? Dia sebut apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri, bumi mana tak ditimpa hujan, air laut mana yang tidak bergelora. Itu kan bahasa orang lama tu. Nak jaga orang, pasangan kita ni, lidah sendiri pun tak boleh jaga. Kadang-kadang tergigit, ulcer juga. Itu kan? Jadi sebab itu, bila dah begitu caranya, tengok Quran guide kita. Berlaku tak pergolakan rumah tangga dalam kehidupan Nabi? Berlaku. Adakah waktu usia muda? Tidak. Usia Nabi 58 tahun. Ketika itulah turunnya surah An-Nur. Kan? Bila mana berlakunya peristiwa hadisul ifk. Peristiwa fitnah yang besar. Peristiwa yang jadi kepada Sayyidatina Aisyah. Kan? Nabi satu ketika bila berlakunya perang Bani Mustalik kalau tak salah saya. Nabi biasa bawa isteri-isteri ni untuk pergi berperang. Lalu yang terpilih ketika itu pada cabutan nama itu Aisyah. Lalu pergi bawa perang, balik pada perang tu tuan-tuan nak masuk balik ke kampung halaman, Aisyah tertinggal di tengah jalan. Lalu siapa yang membawa pulang?
sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Itu berlaku tu. Buka kitab Rahiqul Maktum ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu tulis tu. Kan? Bawa balik tuan-tuan puan. Lalu bila yang tengok itu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tengok viral tuan-tuan puan. Viral apa? Aisyah ada skandal. Lalu apa yang jadi? Ringkas ceritanya tuan-tuan puan. Setelah lama, ayat Al-Quran pula dah tak turun. Itu kan kadang-kadang bertimpa-timpa konflik dalam rumah tangga. Dahlah bergaduh dengan pasangan. Tiba-tiba adik-beradik pula buat perangai lagi. Anak pula bermasalah. Kadang-kadang bertimpa-timpa dalam kehidupan. Bagaimana ia diuruskan? Tengok apa ni cara Al-Quran berikan panduan. Nak cari kekuatan dalam berumah tangga, konflik itu nak diselesaikan dengan cara bagaimana? Yang pertama, jangan bergantung kepada manusia. Bila jadi peristiwa fitnah kepada Aisyah, sampai satu tahap kadang-kadang ujian tu datang daripada orang yang paling kita sayang. Suaminya ketika itu tak boleh nak cakap apa sebab wahyu tak turun. Lalu Aisyah bangun memberitahu apa? Mencari bantuan daripada mak dan ayahnya. Dapat tak? Tak. Sebab apa? Sebab ketika itu walaupun anak, kalau salah tetap salah. Nabi datang jumpa dengan Aisyah, bagi tahu, wahai Aisyah, kalau engkau ada melakukan perbuatan tersebut, maka bertaubatlah kepada Allah. Nabi suruh taubat je. Tapi bergolak rumah tangga tu Aisyah bangun. Dia kata apa? Demi Allah, aku tak pernah buat perkara tersebut. Aku tak perlukan pembelaan daripada manusia. Allah yang akan menurunkan pembelaan kepadaku. Lepas je dia jawab macam tu tuan-tuan puan. Setelah beberapa ketika, Nabi jadi macam mamai-mamai macam tu disebut. Kan? Dalam kitab sirah. Lalu turunlah surah An-Nur memberikan pembelaan kepada Sayyidatina Aisyah. Itu cara dia tuan-puan. Sebab itu Quran kata bila berlaku konflik dalam urusan rumah tangga, maka mesti panduannya yang pertama Al-Quran. Jangan bergantung pada manusia, pergantungannya itu diberikan kepada Al-Quran, dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Kan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni apa dia? Allah Taala sebut dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Quran kata pulangkan kepada Allah setelah melalui fasa-fasa ujian, kurang harta, kurang suami, kurang anak, kurang serba-serbi. Lalu dipulangkan kepada Allah dengan وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Ayat tadi tak berhenti kat situ. Menyusul selepasnya itu. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok. Quran kata pulangkan kepada Allah. Suami tak hargai, tak apa. Bagi Allah Ta'ala selesai. Quran kata alaysallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa? Surah apa tu? Surah At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nyambung surah apa tu? Tu surah Al-Asr. Mana-mana tempat kita pergi dia nyambung aja. Sebab dah pukul 9, nak berhenti dah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Baru ingat. Kemudian ama yukazibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Quran kata jangan bimbang, you just do your best, let Allah do the rest. Baki dipulangkan kepada Allah. Sekalipun manusia tak menghargai, konflik itu diuruskan dengan cara dipulangkan kepada Tuhan. Sebab tak semua masalah itu datang untuk diselesaikan. Sebahagian masalah itu datang sebagai hidup yang mesti dihadap. Lalu bagaimana ia dihadap? Pulangkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan tahulah buat kerja dia dengan cara diberikan balasan kepada kita. Yang Quran mention, jangan bimbang walau itu yang kalian berikan pada hanya setitis air mata yang dilelehkan. Penatnya hidup ni. Susahnya nak bertahan dengan ujian ini. Kadang-kadang rasa lelah mencari nafkah untuk keluarga ini tuan-tuan. Kelelahan itu Quran sebut bagaimana ia dihitungkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Walau ia hanya sebesar zarrah. Itu Quran kata semuanya khairan yarah akan dipulangkan kepada kalian. Pulang bagaimana? Itu hak mutlak daripada Allah.
Ada orang Tuhan balas anaknya semua berjaya. Ada orang Tuhan balas matinya itu diuruskan oleh anak-anaknya. Ada orang Tuhan balas berakhir hidupnya dengan husnul khatimah sebagai jawapan akhir pada kesabaran yang sudah pun dia mulakan. Jadi begitu Al-Quran guide kita tuan-tuan puan. Sebab itu konflik itu diuruskan dengan cara yang pertama tadi dipulangkan kepada Tuhan. Yang kedua kita sebut sudah dijaga syariatullahnya, maka sunnatullahnya juga mesti diusahakan. Tadi dah minta dengan Allah Ta'ala, tapi jangan lupa dapatkan bantuan. Pergi pejabat agama. Cari Ustaz Zainuddin kita. Saya tak mau orang lain, saya nak Ustaz Zainuddin. Sebut lagu tu. Pergi kat pejabat agama. Biar ramai-ramai. Kan tujuannya apa? Supaya kita nak ada pihak dan lidah ketiga yang kadang-kadang suami kita tak boleh tegur. Mesti ada pihak ketiga. Jangan malu minta bantuan. Saya ada seorang sahabat, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang cukup baik. Bergaduh dua suami isteri. Tidak hendak cari bantuan. Akhirnya anak yang terbunuh, tuan-tuan puan. Sekarang tengah duduk di penjara. Dulu kita ada Akta Mandatori 302 kan. Hukum gantung sampai mati. Tapi sebab hukum gantung sudah pun dimansuhkan ketika itu. Lalu dia menjadi tahanan sepanjang hayat sekarang, tuan-tuan. Bantuan sepanjang hayat. Bukannya dia jahat pun. Bukan suami jahat pun. Tapi kerana tak nak cari bantuan. Jadi sebelum momen itu sampai, tuan-tuan dan puan, jangan malu untuk kita cari orang supaya guide kita bagaimana hidup ini perlu diaturkan. Itu. Dan yang ketiga yang terakhir, tuan-tuan dan puan, bila sebut bab konflik ini, tengok bagaimana Al-Quran ajar kepada kita. Kalau bangunan ini kuat dan kukuhnya dengan batu bata, lalu keluarga kita mesti dikuatkan dengan doa. Itu cara dia. Doa yang bagaimana? Ada banyak doa-doa dalam Al-Quran yang Al-Quran gariskan. Ada doa mak ayah kepada anak. Ada doa anak-anak kepada mak ayah. Ada doa suami kepada isteri. Ada doa isteri kepada suami. Semua ada complete set. Tinggal lagi kita nak minta ataupun tidak dan bagaimana ia dipohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta macam mana tuan-puan? Bahasa mudah macam ni. Kalau tuan-puan ingat kembali kenangan haji kita. Saya ada jemaah haji yang pergi ni dengan jemaah Field Travel. Dia pergi haji tu, ingat lagi tak kenangan bila duduk depan Kaabah tu bagaimana cara kita berdoa? Bila masuk ke dalam raudah itu bagaimana keinginan itu disuarakan? Ingat lagi tak? Minta dengan Allah ni baru tadah tangan meleleh air mata. Baru letak tangan ni tuan-tuan puan tak tahu nak bersuara apa tuan-tuan puan. Tu depan Kaabah di dalam raudah. Tapi bila balik ke Malaysia kadang-kadang keterdesakan itu hilang. Mulut lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kepala fikir apa? Nak makan nasi ayam ke nak makan bihun goreng. Itu hilang kita tuan-tuan puan. Sebab itu kita tanya kenapa doa tak dikabulkan. Barangkali bukan Allah Ta'ala tak nak mengkabulkan. Kan? Kerana kata ulama kadang-kadang tidak dikabulkan itu kerana belum cukup lagi keterdesakan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya sebut di penghujung ini tuan-tuan puan, dengan 3 perkara tadi kita amat mengharapkan keluarga yang sedang kita miliki hari ini, inilah keluarga yang Al-Quran disebut dengan cara apa? Inilah sebaik-baik tempat ni'mal amilin untuk orang-orang yang sudah bekerja di atas dunia. Ayah buat kerja ayah sebagai seorang ayah. Ayah buat kerja ayah sebagai seorang suami. Mak buat kerja mak sebagai seorang mak. Mak buat kerja mak sebagai isteri. Lalu pekerjaan-pekerjaan inilah ada orang yang kembali kepada Allah dengan membawa amalan-amalannya yang walaupun sebesar zarah pada sabar yang sudah dimulakan, pada hati kelukaan yang sedang dibawa berjalan dengan kehidupan, pada kekurangan-kekurangan pasangan yang sudah pun kita pertahankan ini ayah-ayah. Lalu Quran kata, masuklah ke dalam syurga Allah dengan kegembiraan. Mana kita nak? Alangkah seronoknya. Hari ini tuan-tuan berpimpin tangan dengan isteri, lalu tangan yang sama tuan-tuan pimpin masuk syurga. Seronok tuan-tuan. Alangkah seronoknya tangan yang kita genggam, tangan abang haji kita puan-puan, lalu tangan yang sama itu kita pimpin masuk ke syurga Allah. Alangkah seronoknya. Sebab itu, mana yang boleh kita kemam-kemam telan, kemamlah tuan-tuan. Kalau ini harga sabar yang perlu kita bayar, kalau ini harga kelukaan yang perlu kita bayar, kalau ini harga perjuangan yang perlu kita pertahankan tuan-tuan dan puan-puan, bayarlah untuk kita bawa untuk ahli keluarga kita masuk syurga sama-sama. Kerana bila masuk syurga, yang Quran sebut,
ma la ainun ra'at, bukan Quran, hadis Nabi sebut ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak ada mata pernah tengok, tak ada telinga pernah dengar, tak ada hati yang pernah merasakan bagaimana seronoknya masuk ke dalam syurga itu, tuan-tuan puan. Masuk bertemu dengan Allah. Hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi, Quran berpesan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Ayat terakhir sekali. Siapa nak jumpa Allah, buat amal soleh. Jadikan keluarga kita ini sebagai medan untuk kita berteduh, bukan sebagai ruang untuk kita bergaduh. Mudah-mudahan inilah amal-amal yang akan membawa kita masuk ke syurga, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masuk sahaja, hilang kesabaran yang dulu pernah kita rasa susahnya. Hilang kepayahan yang dulu kita rasa lelahnya pada perkhidmatan yang sedang kita usahakan. Hilang segala kebencian, hilang segala perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Kerana apa? Yang ada di dalam syurga itu hanyalah kegembiraan semata-mata. Jadi saya doakan insya-Allah semoga tuan-tuan dan puan-puan, inilah orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk syurga. Inilah orang-orang yang akan menarik ahli keluarganya masuk ke syurga. Inilah orang yang akan menjadi asbab Allah sudi berbelas ihsan memasukkan kita ke sekeluarga ke dalam syurga insya-Allah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini, pada malam ini tuan-tuan puan, di hari Jumaat terakhir dalam bulan Safar, hari ke-57 di tahun yang baru 1447 Hijrah. Mudah-mudahan Jumaat ini menjanjikan kita keampunan, Jumaat ini menjanjikan kita keberkatan. Akhirnya balik kita dengan hati yang tenang, dada yang lapang. Mudah-mudahan ahli keluarga kita akan bersatu di bawah naungan keluarga yang kita miliki, menjadi baiti jannati yang kita idam-idamkan insya-Allah. Jadi saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Saya tidak berhajat nak mengata pada siapa-siapa. Kalau ada yang terkena, saya mohon maaf pada kekurangan diri saya. Panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah menemukan kita lagi insya-Allah. Slot kita senang, tak ada soalan kan? 1, 2, 3 tak ada soalan insya-Allah. Pasal kita nak semayang, nak makan lah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.